Itu yang saya taksub sangat dan bangga sangat dengan produk orang Melayu macam ni lah. Okay, kat sini kita ada Encik Madu. Encik Madu boleh komen sikit tak tentang produk Amazul Kitchen? Oh, Amazul ni saya dah cuba sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan yang ada di luar sana yang belum tahu lagi tentang produk Amazul, Amazul ni yang terbaik. Sebab apa yang terbaik? Saya sendiri dah ni. Mula-mula saya rasa macam betul ke rasa ini boleh dipercayai ke atau menepati cita rasa saya sebagai orang Malaysia, ya, berbangsa Melayu. Bila saya try memang tak boleh dinafikan, memang produk Amazul ni memang boleh dipercayai, memang sedap. Okey, Haji suka produk yang mana? Yang gulai kuning tu. Daging ke ayam? Kedua-duanya. Sebab apa saya cakap macam ni? Lagi satu, bukan saja rasa dia sedap, tapi penyediaan dia kita nak menggunakan dia cukup mudah dan ringkas lah. Senang. Contohnya macam kita nak buat kempen, travelling, apa semua. Tak perlu dah bawa dapur, gas, apa semua dan sebagainya. Senang. Penyediaan dia senang sangat. Itu yang saya taksub sangat dan bangga sangat dengan produk orang Melayu macam ni lah. Okay. Alhamdulillah.